anak-anak pancing ikan dan tangguk ikan di depan ni. Dan mereka sangat seronok. Hari ni, pagi ni pun sambung lagi memancing dan menangguk ikan di sini. The best experience. Dan alhamdulillah kami sangat berpuas hati dengan homestay ni, Dangau Padi 7 di Sekinchan. Terima kasih kepada owner homestay dan recommended sangat homestay ni untuk kalian yang menyukai vibe-vibe kampung dan menginap di rumah tradisional. Saya sangat recommend homestay ni. Ada dua lagi homestay yang saiz kecil. Yang tu bilik sahaja, bilik dan bilik air, tak ada dapur. Untuk dua homestay ni. Yang ni komplit sangat. Sampai kami rasa tak ada satu benda pun yang kurang. Komplit sangat. Daripada dapur, kelengkapan bilik air apa semua komplit. Alhamdulillah, bersyukur dan berbaloi. Baik, kami tinggalkan homestay ni dalam keadaan bersih sebagai tanda terima kasih kami kepada owner homestay dan wakil penjaga homestay ni. Terima kasih sangat-sangat. Okey, kita pergi solat Jumaat dulu di Masjid Berhampiran. Masjid Jami' Al-Huda. Kewajipan kita semua untuk mengeluarkan zakat. Kami nak balik dah. Nak balik.
Laci. Situ lah dari situ.